cukup penting. FC Japan Malaysia menentang SSMP di arena MBSJ untuk menoktahkan pasukan manakah yang akan pulang dengan cemerlang, mendakap 3 mata ataupun perlawanan berakhir dengan keputusan seri. Persoalannya di sepermasa yang pertama ini, apakah yang akan berlaku? Lukman Hakim, pengadil perlawanan yang akan memimpin perlawanan yang terakhir untuk hari Sabtu ini di peringkat kumpulan B. Ayah berikan tumpuan 35 minit yang pertama. SSMP memulakan gerak, menghantar bola ke sebelah kanan. Kesilapan komunikasi di antara dua orang pemain. Dikeluarkan oleh FC Japan. Alia pantas melebarkan permainan. Timing yang baik untuk Kalisa. Oh, cantik peluang, pintu gol yang terbuka. Rembatan itu melambung tinggi pula daripada Kristina Uzma. Dua kecil ini, tapi dari sudut kawalan bola dan stam tamu itu cukup menarik, cukup bagus, cukup baik untuk disaksikan oleh Siti Balqis. Ini peluang untuk pemain ini. Lihat bagaimana dia mengatasi pemain pasukan lawan. Satu percubaan yang dilakukan oleh Kalisa Maisara sebentar tadi. Hampir-hampir saja penjaga gol pasukan Jepun tertewas. Lihat bagaimana serangan di sebelah kanan, kesilapan di barisan pertahanan dan percubaan dilepaskan oleh Kalisa Maisara akan dihukum dengan gol daripada pihak lawan masing-masing. Lihat bagaimana hantaran dari Alia itu ke dalam kawasan kotak penalti. Bahaya kedudukan ini. Siti Balqis sekali lagi berjaya melakukan percubaan. Dan saya kira ada kekasaran yang dilakukan oleh Siti Balqis setelah melakukan percubaan itu. Ataupun beliau seorang lagi rakan mereka berada dalam kedudukan offside. Lihat bagaimana bermula dengan lontaran ke dalam, kemudian satu hantaran lintang, cuba untuk melepaskan satu rembatan tetapi percubaan Siti Balqis ditidakkan. Semula untuk Balqis. Lihat bagaimana turn yang cukup baik, cukup lembut daripada Siti Balqis. Peluang untuk pasukan SSMP. Siti Balqis terkena tiang. Sayang. Itu adalah peluang yang cukup baik untuk pasukan SSMP. Lihat bagaimana gerak daripada ulang tayang perlahan ini. 16 dan 23. Sayang sekali Hanani dan juga Siti Balqis di kawasan permainan mereka sendiri. 7 dengan lontaran ke dalam. Cuba mengatasi Shadila. Peluang untuk Balqis. Cantik. Ada juga jaringan di minit ke-41 ini. Kesilapan daripada pemain pertahanan yang membenarkan pemain ini untuk mencuri peluang itu. Tanpa menunggu lama, beliau terus melakukan percubaan rendah, menewaskan penjaga gol pasukan FC Japan. Lihat sekali lagi bagaimana tekanan yang diberikan oleh Hanani itu berjaya mendapatkan ruang yang cukup sempurna untuk Siti Balqis melakukan jaringan itu. Lihat bagaimana sukar untuk diterima oleh barisan pertahanan pasukan FC Japan. Akhirnya Siti Balqis berjaya meledak. Lihat bagaimana Siti Balqis terlibat dalam gerakan ini. Nolak bola itu ke arah pintu gol sendiri. Kesilapan. Lihat bagaimana peluang yang berjaya dicuri oleh Kalisa Maisara. Akhirnya usaha yang dilakukan sejak separuh masa yang pertama, rezeki yang tidak salah alamat. Akhirnya pemain ini mencetak nama selaku penjaring. Lihat bagaimana Nakiuddin. Detik yang dinantikan untuk menggandakan kedudukan buat SSMP. Kita lihat bagaimana ada kesilapan di ruang kotak penalti sendiri buat FC Japan Malaysia. Sentuhan pertama itu yang agak jauh daripada kaki penjaga gol FC Japan iaitu Nur Amirah. Kita lihat kesilapan yang berjaya dihidu oleh Kalisa Maisara untuk beliau mencetak jaringan dan sekaligus menewaskan dua pertahanan FC Japan. Tiga mata penting pada malam ini sekiranya mereka mengekalkan momentum ini hingga ke whistle penamat. Sambil itu ada satu masalah besar. Siti Balqis pada kehadapan mengatasi penjaga gol, cuba melakukan percubaan dan sayang.
Dinafikan rembatan itu. Dapat semula untuk Balkis. Peluang yang terhidang. Satu libasan yang agak lemah sebenarnya. Agak kelang kabut seketika sebelum percubaan terakhir itu sudah pun keluar. Ruang yang terbaik sebenarnya untuk Siti Balkis, tetapi saya kira kaki kiri bukanlah kaki dominan beliau, menyebabkan bola itu sedikit tidak deras dan kemudian ada tindakan susulan, tetapi peluang terbuka sebenarnya untuk Siti Aisyah. Permainan sebenar di arena MBSJ untuk minggu keempat. Secara sahnya pasukan SSMP berjaya menundukkan pasukan FC Japan Malaysia. Hasil jaringan daripada Siti Balkis dan juga Kalisa Maisara, sekaligus membawa pulang 3 mata berharga dan terus memintas kedudukan Wangsa Maju City di tangga kedua kumpulan B. Minggu depan, aksi tumpuan SSMP bersama Wangsa Maju akan diteruskan untuk minggu yang kelima. Berjumpa lagi kita di masa akan datang.